Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini saya akan kongsikan cara untuk memberi tugasan kepada pelajar di dalam Google Classroom. Langkah pertama, kita buka Delima kita, kemudian klik masuk ke Classroom. Di sini adalah kelas-kelas kita. Contohnya saya nak beri tugasan pada kelas 3 Ibnu Sina. Jadi saya klik kelas ni. Kemudian klik classwork. Klik create. Klik assignment. Pada title ni kita tuliskan tajuk dia. Saya nak bagi quizzes, jadi saya tulis quizzes bab 1 reka bentuk mekatronik. Kemudian instruction ni tulis yang pertama, jawab semua soalan. Kemudian yang kedua, setelah selesai menjawab, screenshot markah. Tiga, klik add or create kemudian add screenshot markah tadi. 4, klik turn in ataupun mark as done. Kita tulislah arahan yang kita nak buat. Kita boleh bagi tugasan sama ada kalau nak ambil daripada drive, tekan kat sini. Kalau daripada, katalah daripada komputer kita sendiri, kita tekan upload. Kalau nak bagi YouTube, tekan kat YouTube. Kalau saya kat sini, saya nak bagi dalam bentuk link. Quizzes dalam bentuk link. Jadi saya dah sediakan link tu. Kita copy link ni. Kemudian buka balik tadi. Tekan link ni. Paste dekat sini. Kemudian klik add link. Jadi quizzes ni dah adalah link dia ni. Dan dekat sini sebelah kanan ni, ini saya ada 2 kelas tingkatan 3. Jadi saya buka dekat sini tingkatan 3 Ibnu Sina dengan 3 Ibnu Khaldun. Kita bagi dia serentak 2 kelas tu lah. Jadi tak payah kita buat 2 kali. Kemudian dekat sini due dia, due date dia kita nak hantar. Dekat sini 30 hari bulan. Hari ini kita bagi seminggu lah. Seminggu, jadi hari Khamis. Khamis, kapan hari bulan dah. Kapan hari bulan, okey. Kemudian masa. Masa ambil masa ni juga. Dan pada topik ni, kita boleh copy je yang ni. Copy sini. Masukkan dekat topik ni. Pastekan dia. Kita boleh semak balik. Jadi title dah ada, instruction dah ada, tugasannya dah ada, kelasnya ada 2 kelas kita hantar, due-nya, due date-nya kita dah bagi, kemudian topiknya pun kita dah bagi yang sama. Kita tekan assign. Keluar dekat sini folder ni, menandakan pelajar tu dah terimalah tugasan tu. Itu saja perkongsian saya. Terima kasih.